Pada 12 Jun 2025, pelakon sensasi Zarina Anjoli mengeluarkan perintah larangan bersuara (gag order) berhubung kes saman fitnah Farah Mendoza terhadap pelakon Zarina Anjoli. Perintah itu dikeluarkan Hakim Norina Zainul Abidin selepas perbicaraan kes itu bermula dengan dua saksi dipanggil memberi keterangan, termasuk Farah Mendoza atau nama sebenar Nur Faralina Mat Yunus, 37. Bagaimanapun, prosiding perbicaraan yang bermula sekitar jam 10 pagi dan berakhir pada jam 4.30 petang 12 Jun lalu berlangsung secara tertutup. Sebelum ini, Zarina Anjoli ketika ditemui di luar mahkamah berharap kes itu yang sudah berlarutan sejak 4 tahun lalu dapat diselesaikan segera. Berikutan, Farah Mendoza turut kelihatan hadir ke mahkamah dan perbicaraan kes itu akan bersambung pada 24 Julai dan 4 Ogos 2025. Malah, media sebelum ini melaporkan Anju berjaya membatalkan penghakiman yang dimasukkan Farah Mendoza di Mahkamah Tinggi Seremban. Susulan itu, dakwaan bahawa Anju tidak menerima salinan saman secara peribadi dan menyangka peguam terdahulu yang dilantik membela nasibnya kerana difahamkan peguam terbabit diserang angin ahmar dan firma guamnya sudah ditutup. Justru, Anju kemudian membuat tuntutan balas terhadap saman Farah Mendoza dengan menuntut ganti rugi RM3 juta, ganti rugi teruk, ganti rugi teladan dan perintah injaksi menghalang Farah Mendoza daripada membuat kenyataan fitnah pada masa hadapan. Rentetan itu, Anju turut menuntut supaya Farah Mendoza menarik balik kenyataan fitnah yang dibuat dan membuat permohonan maaf selain menuntut kos tindakan dan relief yang dianggap sesuai oleh mahkamah. Sebelum itu, Zarina ketika ditemui di luar mahkamah berharap kes yang sudah berlarutan sejak 4 tahun lalu dapat diselesaikan segera. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Zarina Anjoli dapat menyelesaikan segala kes yang dihadapi dengan lancar.